Ada ibu bapa kita yang lupa kenyataan ini. Maka ada masih sekarang ni tengah simpang siur politik ini, ada yang masih mengatakan Cina balik Cina, India balik India. Itu menghina manusia. Ya. Kalau saya tanya anak India seorang, balik India, dia tahu balik di mana? Dia tak tahu. Yang dia tahu ini negeri dia. Dan kita orang Melayu, orang Cina, orang India mesti pertahankan hak dia kerana dia bersama kita. Wahai Perdana Menteri, kita nak ingatkan rakyat Malaysia, Melayu ni, ini tanah Melayu nombor satu. Nombor dua, sejarah membuktikan bahawa rakyat Malaysia majoritinya terasnya orang Melayu. Bangsa-bangsa lain, kita tak ada masalah untuk amalkan budaya mereka, tak ada masalah untuk amalkan agama mereka, tak ada masalah untuk amalkan kepercayaan mereka. Bila Perdana Menteri datang ke Seremban, dia buat cerita kononnya Perikatan Nasional nak suruh orang Cina, orang India balik. Itu adalah satu penipuan, itu adalah satu scam, itu adalah satu perkara palsu, itu adalah satu perkara fitnah. SKMM, pergilah siasat Perdana Menteri. SKMM, panggillah Perdana Menteri untuk direkod rakaman percakapan, ambil gambar, upload dalam SKMM punya Facebook. Takkan kau nak suruh suri rumah orang-orang yang tak puas hati dengan kerajaan, orang-orang yang bekerja dalam jabatan kerajaan, orang-orang pencen. Yang itu je SKMM berani attack, SKMM berani serang. Ketua Polis Seremban ataupun IPD Seremban berani sangat keluar buat kenyataan kalau orang lain buat cerita palsu macam ni. Tapi bila Perdana Menteri datang di Seremban masa kempen, bercerita berbau keperkauman, mana dia pertuduhan, mana dia isu pergi tangkap orang, gari orang pukul jam 3 pagi dan sebagainya. Double standard lah. Perdana Menteri tak boleh berlagak macam orang biasa. Perdana Menteri ni dia kena dignified, Perdana Menteri ni dia kena bercakap dengan elok, dia kena bercakap dengan lembut, dia kena bercakap dengan tegas dan ikhlas. Perdana Menteri tak boleh menipu. Sekarang ni siapa yang bagi tahu kononnya kita nak halau orang Cina, orang India balik ni? Perikatan Nasional sepanjang ini tempoh kempennya bahasa dia mudah aja. Nombor satu, kita nak bawa penyatuan antara semua pihak. Nombor dua, kita nak memartabatkan pemerintahan Melayu Islam. Nombor tiga, kita nak memartabatkan pemerintahan Melayu Islam yang tidak akan meninggalkan hak bangsa lain, kaum lain. Berkali-kali kita dah bagi tahu dah. Takkan itu pun Perdana Menteri tak faham. Dan Perdana Menteri tolonglah jangan menipu. Kalau menipu itu satu kesalahan. Kalau satu kesalahan mesti ada laporan. So siapa-siapa yang rajin ada masa di seluruh Malaysia ni dengar balik apa yang Perdana Menteri kata dan kemudian pergi buat laporan. Dan bila terima laporan, SKMM jangan buat double standard. Jangan takut dengan menteri tu. SKMM pun pegawai kerajaan juga, SKMM pun agensi juga. You pun tertakluk di bawah undang-undang juga. So itu pesan saya lah kepada Perdana Menteri. Janganlah rajin sangat turun ke Seremban, ke Negeri Sembilan ni nak bercerita menipu. Menipu saja kerjanya. Kita tak pernah suruh pun orang Cina, orang India balik. Kita hormat orang Cina, kita hormat orang India, tapi kita pada masa yang sama menyatakan bahawa negara ini sejarahnya, tanahnya tanah Melayu. Tak suruh pun jual balik. Ni fakta sejarah. Belajar daripada sejarah. Kalau tak belajar daripada sejarah, macam mana kita nak ingat masa depan kita nanti? So itu pesanan ikhlas kepada orang-orang di Negeri Sembilan. Laksanakan tugas anda. Jangan lupa mesti keluar mengundi 1 8 2026. Birukan Negeri Sembilan. InsyaAllah bawa biru itu ke Melaka dan kemudian birukan Putrajaya. Dia mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni pasukan biru, di sebelah sana pasukan merah. Biru mesti menang, merah mesti kalah.